Negara paling mahal dengan paling murah yang aku pergi travel tahun 2025. Untuk tahun 2025 tak banyak negara pun aku pergi, iaitu Jepun, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Vietnam, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Singapura. Jadi aku nak share dengan korang berdasarkan pengalaman aku travel tahun 2025. Yang ni tak termasuk tiket flight, hanya untuk ground sahaja. Bagi aku negara yang paling murah aku pergi tahun 2025 adalah Uzbekistan. Kenapa aku cakap murah? Kita comparekan daripada segi makanan, hotel dan juga public transport. Masa dekat Uzbekistan, aku dengan wife aku makan berdua, kita orang boleh dapat harga RM15. Dekat Malaysia pun tak boleh dapat RM15. Macam daripada segi transport pula, masa dekat Buhara kita orang ada Yandex, kita orang kena charge RM4, RM5, RM7, biasanya bawah RM10. So memang murah. Dan yang ketiga daripada segi hotel. Hotel aku bayar walaupun RM150, dah dapat bilik yang selesa dah. So negara paling mahal untuk aku pergi tahun 2025. Sekejap sebelum aku teruskan, korang pernah dengar tak pasal Grab for Family? Contoh, korang memang ada rutin mingguan selalu hantar mak korang pergi mana-mana. Walaupun korang tengah travel, korang still boleh uruskan. Dengan Grab for Family, korang boleh bookingkan Grab untuk mak korang, track perjalanan dan buat payment sekali. So mudah, travel tenang dengan Grab for Family. Negara mahal adalah Hong Kong. Kenapa aku cakap Hong Kong? Sebab bagi aku Hong Kong lah aku rasa duit aku keluar macam air, cepat je habis. Sebab first thing dekat Hong Kong, daripada segi penginapan, hotel aku bayar harga 300 lebih, dapat katil dengan ruang kecil je dekat Hong Kong. Kau nak buka luggage pun memang tak boleh, sempit sangat-sangat dekat Hong Kong. Tu baru hotel. Dari segi makan pula dekat Hong Kong, bagi aku Hong Kong makan mahal. Kadang-kadang kita orang makan berdua, sekali duduk habis RM150 berdua. Satu portion kalau kau nak makan nasi lebih kurang dalam RM50, RM60 satu portion. Daripada segi transport, bagi aku dekat Hong Kong pun memang mahal. Walaupun kau naik train, lagi-lagi kalau kau try naik taxi dia, memang habis lah, koyak lah kau nak bayar. So yang aku share ni adalah menurut pendapat aku dan negara yang aku pergi untuk tahun 2025. Cuba korang share mengikut pengalaman korang pula, mana negara paling murah dan paling mahal yang korang pergi tahun 2025. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.